Tahun 1920, ada 1,400 budak-budak yang IQ lagi power dari Einstein yang researcher ni kumpul. Untuk tengok aku ada kismis ke, cendawan, susu harimau ke contohnya yang budak-budak ni makan. Yang boleh bagi cerdik dan maintain cerdik sampai tua. So bolehlah kita semua shortcut makan benda yang sama untuk jadi genius. Dia monitor budak-budak ni dari tadika sampai masuk kerja. Cuma apa yang dia jumpa, segala herba-herba Arab tu tak termasuk dalam carta pun. In fact dia terkejut. Dia ada sangat sedih, ada pening pun ada. Masa depan dia pun bergantung dekat satu benda yang sangat tak adil dalam dunia ni. Bukan boleh masuk darjah satu awal ke tak, tapi mak ayah. Macam kes Oppenheimer dengan Chris Langan sebelum ni. Budak-budak IQ level tinggi yang berjaya capai expectation dia lah. Gaji besar, kekal cerdik, jadi saintis, business success. Hampir semua mai dari family dan mak ayah yang berkongsi benda yang sama. Bukan keturunan ke atau genetik atau mak ayah raja cikgu boleh ajak anak macam-macam. Tapi taraf ekonomi. Depa family M40 dan T20. Dan yang cerdik-cerdik dari B40 ni ramainya jadi biasa-biasa je. Even IQ hang pacak macam mana pun time tadika dulu. Sampai ada yang tak kerja, drop out uni, jadi bouncer disco dan duduk di dalam pun ada. Tak aci gila kan? Kira sampai bila-bila lah orang miskin tak boleh berjaya. Nak tengok betapa pentingnya ketidakadilan ni. Dalam 1,400 budak cerdik yang terman si researcher tu kutip, tak ada seorang pun yang menang hadiah Nobel. Tapi ada 2 budak yang kena reject sebab tak lepas ujian IQ untuk join kultus dia sebelum ni, menang hadiah Nobel. Seorang nama William Shockley, orang pertama yang bawa masuk silikon dalam Silicon Valley. Kedua, Luis Lavares, saintis yang propose idea asteroid punca kepupusan dinosaur. Dan mak pak mereka tetap bukan golongan B40. Walaupun kecil dulu IQ mereka relax-relax je. Tapi ada satu researcher lain yang dah jumpa apa ada sebenarnya dekat geng M40 and T20 ni yang boleh buat anak-anak mereka advance selain dari duit untuk bayar tuition dan beli buku yang bertimbun. So kita B40 ni boleh cuba tiru sikit. Dia tak jumpa kismis dan cendawan susu harimau. Dia pun jumpa cara sembang. Researcher ni nama dia Anna Lorek. Dia piduk sekali dengan 12 family budak-budak darjah 3 yang berbeza bangsa, agama, warna kulit dan income family untuk nak tengok habit lain-lain kategori keluarga. Salah satu yang dia jumpa, benda paling berbeza lah, keluarga berada sikit ni secara tak sedar mereka ajak anak mereka reasoning. Maksudnya ajak untuk banyak tanya. Dia mai dari encouragement dari parents yang bagi peluang anak dia express persoalan mereka tu, terutama dengan orang dewasa. Time jumpa doktor bagi tahu sendiri sakit kat mana, tanya cikgu bila tak faham. Pilotus berani tanya dengan staff untuk minta tolong. Atau contoh tanya soalan tak penting macam kenapa Dettol boleh bunuh 99.9% kuman je, kenapa tak 100% je. Dia nampak remeh, tapi benda ni dari research dia, parents B40 payah nak ajak. Even untuk tanya gula gerek duk kat rak mana pun payah nak jumpa yang berani. Sebab walaupun IQ hang lagi tinggi dari otak manusia yang tolong cipta bom atom, tapi practical intelligence macam ni tetap perlu ada orang tolong ajak. Dan practical intelligence ni tak ada di result SPM, tapi dia yang tentukan nasib hang bila masuk ke alam uni dan kerja. Cuma malang je dia terlekat dengan rasa rendah diri yang hanya atas asbab tingkat per kapita. Dan geng berada sikit ni ada keberanian tu sebab mereka ada entitlement. Dengar macam negatif, cuma dia bukan belagak, tapi dalam kes ni dia spark kepada self confidence. Benda ni bawa kepada ketidakadilan paling besar. Masa nak ajak benda-benda ni selalunya masa ada dengan anak-anak tu dia kena banyak turun hari sukan, ada masa perjumpaan waris, teman pergi appointment doktor, pergi balik sekolah boleh ambil. Tapi disebabkan keterdesakan keperluan hidup, kita kena buat 2-3 kerja. Seorang saja kerja pun tak cukup, dua-dua pula kena kerja. Sangkut pula dekat jam saja dah separuh hari, keluar pagi balik malam. Kita terpaksa let go masa terpenting buat benda-benda ni dengan anak. So kita terperangkap dalam dilema nak seimbangkan antara masa dengan keluarga dengan usaha mata pencarian. Tapi kalau kita ukur 4 jenis dan kerja hebat dan jadi top billionaire saja, memang kita rasa Tuhan ni tak adil lah kan. Tapi metrik-metrik tu bukan tiket yang buktikan hang ada nilai kemanusiaan juga. So keadilan tu dia tak ditimbang dekat materialistik macam tu. Next bar dalam Outliers pun sebenarnya Malcolm Gladwell ada cerita success story pasal advantage orang yang family B40 dan broken ni. Macam mana dia nak berjaya? Syarat dia kita kena jadi Yahudi. Cuma yang tu kita sembang kemudian nantilah kot. Ya tak larat nak edit nanti. Tapi buku tu best lah untuk buka mata kita sikit pasal orang-orang yang berjaya dalam dunia ni. Dia tak ada single factor yang buat dia berjaya. Dia aturan keadilan Tuhan yang unik dalam tingkap dunia yang nampak serba tak adil. Cuma cerita budak-budak genius yang malang ni kalau letak dalam konteks makro bernegara, buat kita sedar juga yang ekonomi bukan pasal inflasi, deflasi, currency, GDP, fiskal, monetary semata-mata. Bukan juga sekadar ukur metrik
metrik kewangan dan kekayaan. Tapi tunjang terpenting dalam polisi kenegaraan terbesar ni, dia duduk di ihsan dan kemanusiaan pemerintah. Sebab semata fikir metrik GDP tanpa kira ihsan dan empati, kita mungkin akan hilang sumber terbaik negara lah kan. Anak-anak genius Oppenheimer dan Einstein generasi baru yang terperangkap dalam gelora ketidakadilan ekonomi tak terlahir. So ibu ayah yang berjuang hari-hari, terus bersemangat tanpa henti, cekalkan kudrat, kentalkan hati. Moga anda dan anak-anak terus dipayungi rahmat ilahi.